Sebab itu bila nak suruh luruskan saf tu, samakan bahagian jari depan ke bahagian tumit? Ukuran yang diambil kira menentukan terkedepan atau terkebelakang. Tadi kan imam makmum tak boleh ke depan pada imam kan? Okey. Ukuran yang diambil kira dalam menentukan terkedepan atau lainnya bagi orang yang solat berdiri ialah bahagian tumit, bukan buku lali. Sebab itu bila nak suruh luruskan saf tu, samakan bahagian jari depan ke bahagian tumit? Tumit. Boleh? Jadi tak payah baca sampai habis tu. Kalau orang tu kaki dia panjang, imam kaki dia pendek. Jadi tumit orang tu dah sama dengan imam dah. Cuma jarinya ke depan pada imam. Jadi sah tak dia jadi makmum? Okey, beres. Macam tu lah Ambil formula tu lah. Ini yang ceritanya. Kalau tumit makmum terkedepan tetapi jarinya terkebelakang, maka batal solatnya. Sebab dia yang ambil kiranya bahagian tu tumit. Okey.